Kadang-kadang, hanya sebab satu gambar tak muncul di media sosial, orang terus buat kesimpulan. Itulah yang berlaku pada Zara Zaya, bila ada yang mula kata hubungan dia dengan rakan-rakan artis lain sudah retak. Nama seperti Jihan Mus, Sheila Amzah dan Farah Fauzanah turut dikaitkan, hanya kerana sudah lama tak nampak mereka bergambar bersama. Zara sendiri anggap perkara itu agak melucukan. Bagi dia, takkan hanya kerana tiada gambar, terus dianggap bermusuh. Dia kata cara fikir seperti itu sebenarnya boleh jadi sesuatu yang tidak sihat sebab ia mudah buat orang salah sangka. Hakikatnya, hubungan mereka masih baik seperti biasa. Tak ada konflik seperti yang didakwa. Kadang-kadang, kita terlalu bergantung pada apa yang dipaparkan di media sosial sampai terlupa tidak semua perkara perlu dikongsi. Apa yang tidak ditunjukkan bukan bermaksud ia tidak wujud dan apa yang kita nampak belum tentu gambaran sebenar. Bila fikir balik, berapa banyak perkara yang kita sendiri pernah salah faham hanya sebab apa yang kita nampak di skrin. Kau pula macam mana? Jenis yang percaya apa yang dipost atau tunggu penjelasan sebenar dulu? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.